Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Dalam video ini ada pertanyaan daripada sahabat saya lah. Tidak lain tidak bukan, kita lihat Cikgu Najib lah. Okey, apa beza tinta AI dan selerai premium Cikgu Raja? Jadi video ini untuk menjawablah pertanyaan ini. Sebab saya yakin bukan sekadar Cikgu Najib saja, sebenarnya ramai lagi yang tertanya-tanya. So tinta.ai ni yang recently kita launch baru-baru ini, dan pre-order tamat besok lah ya. Jadi saya akan terangkan sedikit lah lebih banyak dekat tinta.ai ni. Cuma yang sebelum ni saya punya produk adalah Selerai Wizards Premium. Okey, jawapan yang paling ringkas adalah Selerai Wizards khas untuk penulisan, ataupun bukan sekadar penulisan, tapi dia lebih pada the whole process of kajian systematic literature review. Dan manakala ini Selerai Wizard Premium ataupun sebagai Selerai Wizard lah, dan tinta.ai ni lebih fokus pada penulisan. Okey, dia untuk output dia lah penulisan, yang ni output dia SLR lah. Okey, alright, so kalau kita nak tunjuk dulu matlamat, saya ingat kita cakap kalau nak cerita-cerita mungkin dari segi ni tak nampak kan, jadi kita tengok demonstrasi sikit lah. So saya cerita tentang tinta.ai dulu, sebab tinta.ai ni antara yang baru lagi, jadi orang nak tahu ni. Okey, so tinta.ai ni tuan-tuan puan, sebenarnya baru-baru ni macam tuan-tuan tak tahulah, saya ada buat bicara santai, bincang santai, bicara santai saya tengok lah kan, bincang santai 4.0, BISO 4.0. Jadi kat situ saya ajar tuan-tuan puan. Jadi kalau tuan-tuan tak nak beli pun, tuan-tuan dah join sesi hari tu, saya ajar how to process. Sebab mereka tertanya-tanya macam mana nak pastikan tulisan kita, bila kita outputkan tulisan, bersifat humanized. Okey, bersifat nampak manusia lah, bukannya AI. So selalunya orang kaitkan dengan AI detect lah. Okey, AI detect. Jadi macam mana nak buat? Jadi saya ajar macam mana prinsip nak jadikan kita punya penulisan, sebarang penulisan akademik, sebarang penulisan akademik kita, bila kita outputkan dia dalam bersifat manusiawi lah kan. Itu sebenarnya pada kita lah kan. Tetapi sebab kita banyak dah guna AI, bila kita guna AI dia akan detect AI lah kan. Jadi macam mana kita nak kurangkan AI detect tu? Okey, cuma saya disclaimer AI detect tidak ada isu sebenarnya di era sekarang ini. Sebab apa? AI detect ni kita hanya declare yang kita dah guna AI, dan kita guna AI tu macam mana. Kena declare. Itu saja dah cukup dah untuk jurnal-jurnal yang tinggi dan sebagainya, jurnal-jurnal yang berindeks tinggi kan. Jadi kita just declare saja sebenarnya tuan-tuan puan. Dan inilah cuma, jadi kenapa akhirnya saya terpanggil juga untuk sesi sharing tu, sebab fokus bila sebut humanize, memang nampak pasal kita kaitkan dengan AI detect kan. Tapi sebenarnya bukan pasal AI detect, is about bila dia humanize, kita baca tu, kita baca tulisan yang manusia tulis, dia lebih senang nak faham, lebih immersif, lebih seronok, lebih mengasyikkan bila kita baca, berbanding bersifat macam textbooks yang bersifat kering lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya bila kata humanize AI ni, walaupun secara hakikatnya AI detect akan jadi rendah, itu kita punya KPI lah, tetapi sebenarnya matlamat utama dia, yang lebih utama ialah supaya penulisan kita tu lebih manusiawi. Okey, so kita guna AI ni pun, kalau tengok step-step yang saya akan kongsikan, lah dalam mana-mana pun saya punya bengkel pun, kita menyediakan fakta. Maknanya bukannya kita ni cuma AI untuk menulis saja. Jadi bila tu dari segi etika tu ada, cuma kita nak gunakan AI ni untuk bantu kita menulis dengan lebih baik. Jadi itu sebenarnya hakikat penggunaan tinta.ai ni. Dan bagi mereka yang menulis dalam bahasa Melayu, sebab tesis saya dalam bahasa Melayu, bila saya buat tesis dalam bahasa Melayu, masalahnya dia bilanya bahasa dia tu jadi macam, bila kita translate, sebab saya menulis, saya boleh bahasa Inggeris, kemudian saya translate dalam bahasa Melayu. Bila macam tu, bila bahasa Melayu tu jadi entah apa-apa lah kan. Ada juga saya guna Google Translate pun entah apa-apa. Sebenarnya saya guna satu software yang saya beli lah, mungkin pernah dengar kot, tapi saya tak ingat nama dia, yang dalam Word tu kan, kita boleh guna terus, lagilah tunggal langgang. Jadi bila macam itu saya terpanggil lah, dan in fact saya pun baiki sendiri, especially macam penanda wacana lah. Bahasa Melayu ni kita tahu dia luas, penanda wacana macam-macam kan. Jadi macam mana kita nak jadikan AI bantu kita menggunakan penanda wacana yang manusia guna, yang manusia, macam manusia, bukannya macam AI. Sebab AI dia asyik guna itu je lah, selain itu
Namun pun saya jarang guna. Selain itu, walaupun bagaimanapun itu saja. Dia tak guna lagi yang lain-lain dah. Jadi kita nak translate yang cantik, dan translation bahasa Melayu dia pun kadang-kadang bercampur-campur dengan bahasa Indonesia, ataupun dia mereka-reka sendiri. Dia mereka-reka. Adalah kata-kata yang saya tengok bila saya tulis tesis tu, saya tengok mana ada perkataan ni bila saya cek dalam kamus dewan bahasa. Jadi kita nak kurangkan risiko tersebut. Jadi adakah bila kita guna tinta AI ni selesai masalah, tuan-tuan puan? Saya disclaimer saya siap, dia tidaklah selesai 100%, tetapi dia dapat mengurangkan banyak isu, dan sebenarnya boleh kata kebanyakan masa okey dah. Cuma kalau ada satu dua keadaan yang mungkin ada perlu tambah baik, kita tambah lebih sedikit berbanding kalau tak ada tinta.ai ni, tuan-tuan puan. Jadi tinta.ai ni tuan-tuan boleh prompt sendiri sebenarnya, yang seperti saya ajar, saya bagi prompt semua. Cuma saya jadikan dalam bentuk chatbot tinta.ai, tuan-tuan dan puan, supaya memudahkan proses. Kita dah nak nulis, kemudian kita nak jadikan dalam prompt AI, nak jadikan prompt AI lagi. So dia is long process lah. So saya bagi contoh Wizard Writing Humanizer. So tadi saya ada try, tuan-tuan puan, kita tengok. Saya ada try tadi kita try. Tadi saya pergi dekat UKM tu, saya minta maaf lah Cikgu Najib, saya respon lambat sikit lah. Saya minta maaf lah ya. Saya ada pergi UKM, kemudian saya ada tunjuk kat seorang sahabat ni, saudara ni lah, yang pelajar sama-sama lah di UKM. Kami di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, di bawah Jabatan Pendidikan Kejuruteraan. So saya tunjuk kat dia. Kita tengok Quiet Power of Consistency ni kot. Yang ini saya minta dia write an LR subsection about anything in 700 words. Ini anything ni terlalu vague, terlalu sembang-sembang kan. Saya minta dia tulis macam dalam bentuk literature review. So ini AI bagi write an LR subsection. Ini ChatGPT biasa write an LR subsection about anything lah. So bila kita check dia nanti kat sini, kita ambil ni, kita copy paste. Ini tulisannya, kita baca lah sikit. In conclusion, gamification in education holds significant promise, particularly when grounded in motivational theories and aligned with well-defined learning outcomes. Has been shown to enhance engagement, motivation and retention, especially when used thoughtfully. So dia punya ayat dia okey lah, clear. Atas ni pun adalah citation, sebab itu tak apalah, itu cerita lain. So bila kita nak check, kita guna sini lah kot. Originality AI. Kita check kat Originality AI ni. Kenapa saya suka guna Originality AI ni? Setakat ni dia yang antara yang paling kuat lah, paling power, paling tepat. So of course lah, dia akan dapat 100% confident that text is AI generator, tuan-tuan dan puan. Jadi katakanlah saya saya minta dia humanize this. Humanize less AI detect, please. Minta je kan. So kalau kita direct prompt macam ni, dia try lah bagi kita tunggu sekejap tuan-tuan. Tak maaf lah, panjang sikit lah video ni, ingat nak pendek je. So kita ambil ni. Tapi itulah satu lagi, takut dia dah tahu saya punya pattern. Jadi dia ada kemungkinan tuan-tuan. Ada kemungkinan tapi kita try dulu. So ini kalau guna ChatGPT direct, kita hanya prompt simple saja. Kita bagi tahu dia humanize kan ni, less AI detect please. So kita bagi tahu dia. So tengok boleh tak? Berlaku tak sebarang penambahbaikan lah dari segi AI detect ni. Now 100% tuan-tuan puan. Jadinya kita baca sikit in summary. So ni bahasa AI ni, in summary, in conclusion, in summary. Jadi kita gunakan humanizer kita. Sebenarnya saya dah buat kat sini lah sebenarnya. Riser ni, tapi tak apa, kita buat barulah. Still AI detect. So apa saya buat tuan-tuan, tuan-tuan boleh gunakan Wizard Writing Humanizer ni tanpa nak kena prompt panjang-panjang. Kita hanya copy paste saja. Ini. Sekejap. Tadi saya copy paste yang lain kan, jadi saya nak copy paste yang sama. Nak pastikan kita ambil yang atas ni, yang tadi tu. Yang ini tuan-tuan. Apa tadi? Humanize. Kita ambil asal. Ini tuan-tuan. Jadi kita letak kat sini. Hantar. So itulah.
bagi dia buat tuan-tuan dan puan. Okey, sebenarnya video tentang Tinta.ai saya ada buat tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nanti boleh check, saya akan letak kat link nanti. Ada dah sebenarnya saya buat, cuma ini untuk lebih menjawab lah sahabat kita kan. Jadi saya cuba untuk tunjukkan satu khas lah, tapi jadi ringkas lah sikit tuan-tuan dan puan. Saya tak tunjuklah semua dalam tu untuk cerita semua tentang Tinta.ai. Okey, jadi dah siap ni, kita pergi dekat, kita try kat ni. Okey, so kadang-kadang first time tak jadi tuan-tuan dan puan. Jadi kalau first time tak jadi tak apa, kita hantar dulu. Okey, kita hantar dulu. Okey, alhamdulillah rezeki. Terus jadi tuan-tuan dan puan. Terus jadi likely original. Okey. Ni macam kita gunakan AI untuk menipu AI. Jadi saya tak apa sukalah. Tapi matlamat dia bukan tu lah. Bukan AI detect sebenarnya. So tapi kita tengok ni tadi dia guna perkataan in conclusion. Gamification in education holds significant promise. Dan cuba tengok ayat dia. Taken together, gamification offers exciting possibilities for educational innovation. You see, ayat dia lebih sedap kita baca, lebih kita senang nak mengasyikkan, lebih seronok nak baca. When grounded in sound motivational theory and implemented with intention, it can drive engagement, support learning and help students stay motivated. So kalau variable saya adalah engagement, support learning outcome and motivated, so still okay. Tadi kan, so this align with element. Okay, learning has been shown to enhance engagement, motivation and retention. Okay, so yes, itu antara matlamat kita bila kita nak kurangkan AI detect dan lebih kepada humanize. Okay tuan-tuan dan puan, saya just nak bagi gambaran tuan-tuan dan puan. Kalau kita gunakan yang origin AI ni, kalau kita bayar dia akan boleh buatkan AI. Saya pernah try tuan-tuan dan puan. Apa dia buat masalah $30 tuan-tuan dan puan untuk 3000 kredit. So satu kredit ni untuk satu kredit 100 patah perkataan. Jadi kalau 3000 kredit ni banyaklah juga sebenarnya. Okey, tetapi kalau kita try and error, ini untuk dia semak saja, belum untuk dia tukarkan. Bila tukar dia adalah kiraan lain. Okey, alright. So bayaran ni sangat tinggi tuan-tuan puan. Itu yang paling mustahak lah. Ini satu je. Satu lagi yang tuan-tuan pernah guna, Hex ataupun pernah dengar, Hex.ai lah kot. Hex.ai pun tengok pricing dia, ada tak pricing dia? Hex Writer ada tak? Saya tak ingat nama dia. Writer ada tak dia punya ni harga cost dia? Saya dah lupa. Okay, ini sebab saya dah ni bypass berapa bayaran dia. So tinggi-tinggi. Dan tapi tuan-tuan puan, saya dah pernah cuba masalahnya tuan-tuan puan, kita tengok berapa dia punya harga dia. Okeylah, still murah tapi dia adalah kiraan dia unlimited word request dia ni. Tapi untuk baiki adalah ni. Okay, saya dah cuba tuan-tuan puan. Okay, saya bukan nak burukkan dia, tapi tuan-tuan boleh try sendirilah. Saya dah cuba, masalahnya dia jadikan kita punya makna lain terus. Bukan sekadar, memanglah dia boleh humanize, tapi sebab dia tukar semua maksud-maksud yang kita nak. Contoh kat sini, for them, open-ended or heavily gamified tasks may seem confusing or even off-putting. Kabilan. Tengok ini. For example, research in Asian learning culture, including Malaysia, shows that some students may prefer structured, teacher-centered environment and might find open-ended or highly gamified activities unfamiliar or difficult to navigate. Kabilan. So, the same meaning. So, okay untuk kita manfaatkan Tinta.ai. Okay, so dia banyak lagi sebenarnya tuan-tuan puan. Tuan-tuan boleh minat, tuan-tuan boleh beli. Tapi saya tunjuk satu je dalam video. Okay, untuk selerai wizard tuan-tuan dan puan, saya bagi demonstrasi sikit. Okay, demonstrasi sikit. Okay, ini lebih kepada untuk kita hasilkan lah SLR. Jadi daripada research question, kadang-kadang kita tak tahu nak tulis apa ni. Kita ni kebanyakannya student-student ataupun researcher yang baharu kan. Jadi dalam SLR ni tak tahu benda. Kemudian nak decide research question SLR pun kita mungkin tak pasti lagi. Jadi antaranya dia akan bantu untuk generate research question khas untuk SLR. Okay, so sebagai contoh, kalau saya ambil yang research question ni kan, dia akan cadangkan lah. Saya minta sampel je lah tuan-tuan. Sampel. Okay, dia akan bagi sampel. So okay, the impact of remote work. Okay, ambil lah ni. Ni saya punya topik. Saya bagi tu sebab dia punya, kita kena ada input tuan-tuan. Tuan-tuan minat pasal apa? Kalau saya pasal game based learning lah. Tuan-tuan pasal apa kan? Kita ambil cadangan dia ni. The impact of remote ni. Saya minat pasal ni. Tak ada title lagi, tak ada tajuk lagi, tapi saya nak tengok topik ni. Apa yang kita boleh explore? Okay, sebab title sebenarnya benda terakhir sekali tuan-tuan. Jangan risau pasal title. Yang penting kita
kita pilih. Jadi dia ada asyikkan table, dia cadangkan research question. How do employees perceive the impact of remote learning? Okay, apa pendapat employees? What strategies? How was ni untuk ni kalau kualitatif lah, bersifat kualitatif. Okay, mana kita punya inclusion ataupun included article adalah paper kualitatif. Yang seterusnya kuantitatif. Kalau ini biasanya kita buat meta analisis tuan-tuan. Okay, ataupun kita buat macam agregatif lah, dipanggil agregatif. Ini lebih pada configuratif, dan ini integratif lah, dia campur-campur lah. Ada sedikit unsur-unsur kuantitatif, ada sedikit unsur-unsur kualitatif. Kualitatif biasanya kita guna thematic analysis dan sebagainya. Okay, dan dia cadangkan satu set. What is the effect of remote work on employee productivity? Ini dia guna Pico. How do employees perceive the impact? Ini dia guna Spider. Okay, tuan-tuan kalau tak nak mix up pun tak apa, ini contoh lah kalau nak mix up. Okay, so tuan-tuan tak perlulah ambil set tu sebagai seketul, tuan-tuan boleh mix up. So matlamat dia adalah untuk bantu kita brainstorm. So untuk kita lebih mudah lah buatkan kita punya SLR lebih cepat berbanding kita tak tahu nak buat apa kan, tak tahu nak start pada mana. Kalau tuan-tuan dah ada research question nak tentang apa, lagi senang. Okay, itu sebagai contoh lah, itu yang paling simple lah. Selain daripada itu, okay, antara perkara yang paling tuan-tuan nak tahulah, paling lama dalam buatkan systematic literature review adalah screening, tuan-tuan. Okay, screening. Okay, memang sangat lama. Okay, sebagai contoh, okay, kita ambil kita ada Ryan AI ni. Ni Ryan AI ni saya gunalah, dia free je. Kita login. Saya login dulu, tuan-tuan puan. Okay. Okay, so ini antara SLR yang pernah saya buat sebelum ini. So dalam dia ni, ini antara yang saya tengok yang lama. Archive boleh buka tak? Tak apalah, kita ambil lah ni kan. Okay, okay yang ni. So yang ni dia ada data yang betul kita screening dah siap lah ni kan. Tapi saya nak bagi contoh. Data yang betul sini adalah total 453 artikel. So kita kena baca setiap title dengan abstract. Sebab kita kalau kita ikut dalam framework yang kita buat dalam ni, first screening adalah title dengan abstract. Lepas ni baru full text. So untuk first screening kita kena tengok title dengan abstract. Jadi katakan ni paper yang pertama, kita buka. Ni start kat screening lah. Screening. Okay, tuan buka. Okay, so tajuk dia ni, dan ini dia punya abstract lah, tajuk dengan abstract. So tuan-tuan letak saja dalam itu. Tapi sebelum tu kita kena ada screen kriteria lah. Okay, saya tahulah screen kriteria kat sini ada. Kita kat overview dulu, kena masukkan input dulu. So kalau saya nak buat screen ni, klik kat situ. Sekejap, saya kena guna yang ini. Guna kat sini. Okay, so kat sini sebab ini ada ChatGPT Plus, jadi banyaklah sikit. Okay, katakan saya nak start ataupun mula, apa dia akan minta dulu? Dia akan minta to begin. Jom sikit. To begin, dia minta title SLR, research question kita dengan screening criteria. Jadi dalam kita punya ni ada. Okay, saya ambil ni tajuk. Okay, kita enter dulu, shift enter. Kemudian kita ambil research question kat sini. Okay, research question. Okay, dan yang terakhir sekali screening criteria. Ini saya dah letak. Tuan-tuan jangan terkejut, ini semuanya kami letak sendiri. Ini letak sendiri, bukannya ChatGPT apa AI apa automatic Ryan AI ni buat kan. Walaupun nama dia Ryan AI, dia bukan AI pun, dia just untuk memudahkan proses lah. So inclusion criteria dan exclusion criteria bagi dia. Okay, apa tadi? Sini. Kat sini exclusion criteria, ambil kan dia. Okay, jadi saya paste kat mana Saya salah paste ke? Okay, tak. Okay, ambil sini. Saya nak buat kat sini. Sama je. Okay, so bagi dia tajuk, kita punya research question SLR kita. Okay, dan dia punya inclusion criteria lah, dengan exclusion criteria. Turun sikit. Okay, so dah ada semua ni, kita pun hantar lah. Dah selesai. Thank you. Now I have all the necessary information. Okay,
inclusion criteria dia apa, inclusion criteria. So please provide the title and abstract. Jadi sekarang saya pergi kat sini. So sebenarnya kalau yang bagus ni kita baca dan kita screening lah. Tapi kadang-kadang untuk permulaan kita macam tak confident, tak pasti kan. Macam ni kalau saya tengok ni, mungkin tak tahulah ini boleh terima tak terima. Okey, kita tengok dulu. Nampak? Pastilah. Tengok kita hantar. Jadi apa ChatGPT ni akan baca tajuk dan dia akan check dalam kita punya abstract. Dia check, dia kata exclude. Confident dia 90%. So 90% tu kita boleh double check lah. So dia bagi justification kenapa tak relevan. The focus is on orchestration system monitoring. Betul juga. Kita nak fokus pada IT application kira-kira. So tuan-tuan, kita bacalah balik betul ke tidak. Jadi the paper is centered on technical system confidence justification. Okay. So kita akan katakan lah. So, bila kita dah tahu ni, kita akan buat lah exclude. Sebab apa? Exclude sebab apa? Okay, sebab not relevant to RQ ataupun wrong focus area. Kita pilihlah situ, kita boleh buat. Okey, itu contoh lah. So selain daripada tu, kita ada juga untuk bantu kita penulisan tuan-tuan dan puan. Okey, saya ambil contoh kat sini ada reporting. Ini kalau khas untuk method lah, ni khas untuk intro wizard. Kita tengok antara intro lah, untuk intro. So sample complete. Okay, kita tengok so, saya tunjuk dulu. So kalau kita nak guna dia akan minta input lah. Okay, dia akan minta tuan-tuan bagikan input. So input dia takkan rekodkan. Tuan-tuan kena bagikan pasal apa, citation semua daripada tuan-tuan puan. Jadi matlamat dia hanya untuk bantu tulisan. Jadi sebab tu saya kata Selerai Wizards memang fokus bersifat untuk tulisan etika. Dan even kita punya tinta.ai pun fokus masih lagi mengekalkan etika tu. Mana keterlibatan manusia tu mesti kena ada. Okey, kita letaklah maklumat-maklumat nanti. Okey, sample complete writing. So saya bagilah nanti contoh sample introduction. The field of healthcare education has undergone significant information. However, ini dia bagi dalam bentuk sectionized pula. Kita minta dalam bentuk paragraph. Okey, kita add top ni dulu. Complete paragraph. APA 7 paragraph. Ini sebab saya minta sampel kan. Kalau ikutkan, kalau kita bagi detail, dia akan siapkan writing terus lah. Kita tak sampel, kita kena bagi sedikit lah, kena terang sikit. Okay, the field of higher education has witnessed transformative development response to rapid technology advancements. Pasal apa ni dia kata? Oh tak tahu, kita bagi game-based learning, higher education. Dia cerita tentang game-based learning dulu. Game-based learning increasing recognize. Okay, ada cerita tentang systematic review yang lepas, tentang limitation, challenge, macam mana kita nak hadapi dia. Okay, this review guides. Okay, so itu contoh lah. Okay, introduction dia. So kita minta kalau kita pergi kat sini pun satu lagi, ini kalau nak buat overall writing, dia boleh buat semua. Dia tak fokus pada intro saja. Tapi kalau kata kan, kalau kita minta untuk intro saja, sample complete introduction writing section. Introduction section. Minta kat dia kalau kita minta sampel, dia tak tanyalah. Kalau ini dia akan tanyalah. Dia sama je macam tuan-tuan, macam kita beli template kan. Kita ada template, kita beli ke kata betul-betul ada template kan. Template tu kan dalam bentuk jadual. Jadi instead of kita guna jadual, kita bagi dalam bentuk jawapan kat ChatGPT. Kalau jadual kita letak, artinya penulisan kita kena buat lah kan. Ataupun kita bagi AI lah kemudian. Tapi yang ni kita letak dalam ni semua, dia akan terus siapkan tulis. Okay, dia bantu tulis dengan citation yang bagus lah. Digital learning environments, while traditional literature review have contributed the lag. Okay, so dia ni dia highlight kepada masalah LR lah. LR ataupun literature review tak ada lagi, tak banyak. Ataupun pasal benda ni, pasal topik ni, SLR tak banyak lagi. Yang ada LR. LR ni dia komen lah, dia kritik lah pasal LR. Okay, despite growing. So ini tak banyak sangat. Satu saya buatkan satu khas untuk intro. Okey, begitu juga untuk ni. Ini untuk bantu penulisan. Tapi ni benda last sekali. Untuk sebelum tu kita kena siapkan protokol. Semua dia ada flow lah. Okey, so secara keseluruhan tuan-tuan dan puan, matlamat mini app ekosistem saya ni lebih kepada dia bersifat ekosistem. Maknanya dia ada framework. Okey, dia bukan sekadar chatbot, tapi chatbot yang ada framework. Maknanya tuan-tuan tahu nak buat apa next one. What's next? What to bring? What input? What output? Semua tu dia dah ada dan dia saling berkait lah.
Jadi kita nampak ada anak panah, dia saling berkait. Daripada sini kita guna ke sini, daripada sini kita boleh gerak ke sini, daripada sini kita boleh gerak ke sini, and so on and so forth. Dan bagi setiap barang-barang ni, macam tadi kita boleh tanya je macam mana nak gunakan dia. Walaupun saya dah sediakan juga video tutorial bagi semua ini. Untuk tinta AI pun ada juga video tutorial, tuan-tuan boleh buka. Okay, tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan beli yang ni lah, yang ada video. Okey, jadi tuan-tuan boleh ni. Okey, boleh tengok video tersebut. Okey, saya rasa video ni dah cukup panjang sebenarnya. Jadi saya stop dekat sini. Apa-apa untuk tinta AI, last date besok untuk pre-order lah tuan-tuan puan, sebab saya bagi harga yang cukup murah lah tuan-tuan puan, dengan apa berbanding apa kalau tuan-tuan tak guna Humanizer Wizard untuk tinta daripada tinta AI ni. Kalau tuan-tuan spend dekat beli kredit macam Originality AI ataupun Hexto AI, jauh sangat-sangat mahal, tak dia guna $. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.